Politik itu bukan perkara akidah. Ya. Dan juga bukan perkara usul dalam agama. Meletakkan politik dalam kerangka akidah adalah bahaya kerana ia boleh membawa kepada taksub dan juga takfiri. Lihat mereka duk kata Islam terancam tu, terancam bagaimana tu? Ya. Terancam saya tak terfikir bagaimana mereka menganggap Islam itu terancam, sedangkan mufti yang dilantik ini adalah anak kepada bekas Presiden PAS. Saya percaya bahawa kerajaan dan juga ke bawah duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong tidak pun mengambil kira bahawa beliau itu adalah anak kepada bekas Presiden PAS, tetapi itu satu kebetulan. Tetapi kerana bidang keilmuan dia, ini menunjukkan bahawa bagaimana kerajaan dan juga ke bawah duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong mengirakan tentang kepentingan dan keperluan untuk membawa ilmu Islam yang tinggi, untuk membawa satu suasana yang harmoni damai dalam kehidupan masyarakat kita ini. Dan sebab itu kita ingat bahawa apa yang pernah disebut oleh Sahibu Samahah ini, dia kata bahawa politik itu bukan akidah. Bukan satu akidah. Maknanya satu keberanian sebagai anak kepada seorang politician yang hebat, anak kepada seorang ulama yang hebat, anak kepada seorang cendekiawan yang hebat ini, dia membawa satu pemikiran yang berbeza daripada apa yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin selepas daripada bapa dia. Pemimpin daripada parti bapa dia dulu ni, selepas daripada bapa dia. Bapa dia pun sendiri tidak pernah menganggap bahawa politik itu merupakan satu akidah. Sebab beliau mempunyai satu pemikiran yang saya lihat bahawa satu perbezaan dengan para ulama dalam PAS yang lain. Ini satu keberanian yang ditunjukkan oleh Ustaz Fawaz. Kalau saya boleh baca penuh, Datuk. Beliau berkata dalam satu program yang dianjurkan, politik itu bukan perkara akidah. Dan juga bukan perkara usul dalam agama. Meletakkan politik dalam kerangka akidah adalah bahaya kerana ia boleh membawa kepada taksub dan juga takfiri. Itu kata-kata beliau. Ulas lagi sekali tu? Ya, itulah maknanya politik bukan satu perkara akidah yang boleh membawa kepada, kalau tak menyokong parti itu, Islam yang dibawa oleh parti itu, maka dianggap bahawa masuk neraka. Dianggap bertentangan dengan soal-soal akidah. Dan ini saya kira bahawa kenyataan Sahibu Samahah itu satu keberanian di tengah-tengah pembawaan yang dibawa oleh PAS itu sendiri, dengan membawa politik Khawarij, politik yang meletakkan dan melabelkan dan menghukum orang lain yang tidak bersama dengan parti mereka. Dan ini yang cuba diperbetulkan kembali oleh Sahibu Samahah mufti ini sejak sebelum daripada beliau menjadi mufti. Sebab itu beliau menyatakan bahawa politik bukanlah satu perkara yang berkaitan dengan akidah dan juga bukan perkara yang berkaitan dengan usul. Ini satu yang seharusnya dapat memperbetulkan kembali pemikiran politik yang dibawa oleh parti-parti politik yang ada dalam negara kita. Jadi soal orang itu nak menyertai parti politik mana pun, dia tidak pun membawa kepada masalah kerosakan akidah, selagi mana dalam diri dia itu dia masih ada jiwa Islam dia, akidah Islam dia yang tidak menyanggahi apa yang telah pun ada di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Jadi ini yang saya fikir bahawa kita harap bahawa mufti baru wilayah ini akan dapat memberikan daya kepimpinan yang baik untuk mengajak kepada seluruh para ulama kita ini untuk melihat kepada persoalan-persoalan yang sangat perlu diperbetulkan kembali. Jangan kita biarkan generasi baru ini yang akhirnya mengalami kerosakan kerana kesalahfahaman dalam hal yang berkaitan dengan soal Islam itu sendiri.